Habis terawih, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Nabi tak baca. Mereka baca. Subhanal Malikil Kudus, Nabi baca. Mereka tak? Meninggalkan bacaan Nabi, memilih bacaan yang tak diajar oleh Nabi. Ya Latif, tak ada dalam hadis. Ya Latif, tak diamalkan oleh Nabi. Ya Latif, tak dibuat oleh sahabat Nabi. Yang dibaca oleh Nabi, Subhanal Malikil Kudus. Sabit dalam hadis. Itu diajar dan ditunjukkan contoh. Tak mau baca. Pi baca Ya Latif. Pi reka satu benda yang Nabi tak ajar. Pi tinggal benda yang Nabi ajar. Lepas tu macam mana amalan nak diterima? Macam mana kita nak tahu atau kita nak rasa bahawa amalan-amalan yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kan? Okey? Satu, tentulah amalan itu selari dan selaras dengan amalan yang dibuat oleh Rasulullah. Sebab tu doa Nabi Ibrahim tadi ni, dia tak berhenti takat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dia sambung pula. Ya Allah, terimalah amalan kami berdua, Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, tunjukkanlah oleh Engkau kepada kami cara manasik. Macam mana kami nak melakukan amalan tersebut, macam mana kami nak melakukan ibadat tersebut, ajar dan bimbing kami. Jadi menunjukkan bahawa Nabi Ibrahim meminta supaya Allah mengajar tata cara ibadah. Maka sebab itu hadirin mukminin, kita hendaklah mengikut apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Jadi kalau tuan-tuan puasa macam Nabi puasa, sembahyang macam Nabi sembahyang, sedekah macam Nabi sedekah, insya-Allah itu tanda amalan tersebut diterima. Betul, kadang-kadang di setengah-setengah tempat kita berasa pelik. Selepas daripada tarawih, Nabi baca Subhanal Malikil Kudus. Subhanal Malikil Kudus 3 kali dengan suara yang kuat. Di sebahagian tempat dia tak baca Subhanal Malikil Kudus yang Nabi baca tu. Yang Nabi baca tu Subhanal Malikil Kudus dengan kuat sebanyak 3 kali. Tu sahih. Tapi lepas daripada sembahyang tarawih, depa tak baca yang tu. Yang Nabi baca tu depa tak baca. Depa pergi baca Ya Latif. Habis tarawih, Ya Latif, Ya Latif. Ya Latif, Nabi tak baca. Depa baca Subhanal Malikil Kudus, Nabi baca. Depa tak? Meninggalkan bacaan Nabi, memilih bacaan yang tak diajar oleh Nabi. Ya Latif tak ada dalam hadis. Ya Latif tak diamalkan oleh Nabi. Ya Latif tak dibuat oleh sahabat Nabi. Yang dibaca oleh Nabi Subhanal Malikil Kudus. Sabit dalam hadis. Itu diajar dan ditunjukkan contoh. Tak mau baca. Pi baca Ya Latif. Pi reka satu benda yang Nabi tak ajar, pi tinggal benda yang Nabi ajar. Lepas tu macam mana amalan nak diterima? Ini satu benda. Sebab tu kita kata sebaik-baik amalan itu apa dia? Kata para salaf, al-iqtisadu fi sunnah ahsan min al-ijtihad fil bid'ah. Bersederhana di dalam perkara yang benar dan sunnah lebih baik daripada banyak dan bersungguh-sungguh dalam perkara yang bid'ah. Itu diajar dalam. So yang kedua, macam mana kita nak tahu amalan kita diterima oleh Allah Azza wa Jal? Dia ada kesinambungan, istiqamah selepas daripada Ramadan. Ulama salaf, sahabat-sahabat Nabi menyebut amalan yang baik membuahkan satu lagi amalan yang baik. Maksudnya amalan kita kalau diterima, dia akan menghasilkan satu lagi amalan selepas daripada tu. Maksudnya kalau tuan-tuan duk puasa dalam bulan Ramadan, selepas daripada tu tuan-tuan duk meneruskan lagi. Mungkin puasa sunat Isnin Khamis, mungkin berpuasa 3 hari sebulan. Ini tanda-tanda amalan kita diterima. Amalan diterima ni boleh nampak lah. Maksudnya kalau tuan-tuan memang duk puasa dalam bulan Ramadan, kemudian kesinambungan pasca selepas daripada Ramadan tu ada lagi duk puasa. Semayang malam dalam bulan Ramadan, lepas daripada Ramadan pun ada juga duk semayang juga malam. Witir boleh duk buat witir every day. Tuan-tuan buatlah witir.
Semayang tarawih yang tuan-tuan buat di masjid ni, yang berjamaah ni, habis ni tuan-tuan buat masing-masing di rumah. Buat 2 rakaat boleh, buat 4 boleh. Lepas tu apa lagi? Yang tuan-tuan duk buat dalam bulan puasa ni apa dia? Pertama, puasa. Yang kedua, semayang. Semayang tahajud, semayang tarawih, semayang witir. Lepas tu tuan-tuan baca Al-Quran. Lepas tu tuan-tuan sedekah. Semua ni mesti ada kesinambungan. Adakah 1, 2, 3, 4, baru 4 Syawal ni, 1, 2, 3, 4 Syawal ni masih tak diteruskan apa yang dibuat pada bulan-bulan